Alright guys, setelah lama kita dikurung kerana PKP, akhirnya dapat juga keluar pergi pancing lah guys. Okay. Zaman PKP ni adalah satu zaman yang sangat-sangat mencuba untuk kita orang lah guys. Betul tak? Mungkin banyak yang dah hilang sumber pendapatan, ramai yang tidak dapat keluar, ramai yang tidak dapat melakukan kehidupan normal seperti sebelum datangnya coronavirus ini. So benda ni semua membuka mata kepada banyak orang, kan? Banyak orang membuka mata lepas apa yang terjadi pada negara kita, kan? Bukan hanya di seluruh dunia juga. So virus ini sangat-sangat membahaya sehingga kan boleh mengakibatkan satu dunia shutdown, kan? Tapi bagusnya kita sebagai satu unit, negara kita melaksanakan PKP dan kita berjaya melawan virus ini, dan hingga sekarang kelapuran kes baru sudah berkurangan, dan ini bagus. Guys, kita dah betul-betul dekat je. Lagi dekat, lagi sikit lagi kita nak hapuskan virus coronavirus ni di Malaysia. So kita pastikan kita follow SOP yang sedia ada, dan yes, kita berdoa lah agar coronavirus ini tidak lagi mengancam keamanan negara kita. Alright guys, so dalam 2-3 bulan ni sebenarnya tim buat video untuk Rogue Garrison dah, diorang banyak buat fikir juga. So Mundo Day dengan budak-budak lain, diorang fikir, diorang cakap, bos, dah konsep video lama ni dah boring, kan? Nak buat konsep video baru. So dalam konsep video baru ini, yes, kita nak buat satu konsep di mana saya akan pancing lawan dengan orang lain. So kita akan buat konsep lawan, dan dalam konsep lawan tu kita akan cuba terangkan apakah peralatan kita pakai, di manakah kesilapan itu, apa yang terjadi, supaya kita boleh merungkap, dan kita boleh beri manfaat kepada semua orang lah. Dan untuk hari ini saya akan berpancing dengan tiada siapa lagi, Sarawana Kumar. Yes, man. Today we fight, Samba. Alright guys, game dia simple sekarang. So game dia simple. Apa yang kita akan ada ialah aku dengan Sarawana akan pakai rod ultralight. Dalam rod ultralight ni kita pakai spinning lah. So pakai spinning ni, gewang kita akan pakai yang sama. Tak boleh pakai colour special lah, apa semua tak ada. Aku dengan dia akan pakai 2 colour saja, dan dua jenis, satu ST dengan satu SP. Alright guys, so dengan menggunakan 2 gewang ni, siapa yang dapat paling banyak haruan hari ni akan menang. Alright guys, dan yang kalah kena belanja lunch, kena belanja makan tengah hari nanti. Okay, so ini konsep baru guys. Kita akan mulakan. Jom. Okay, sana game simple. Tak boleh pakai putih semua. Ni putih semua tak boleh pakai, kayu tanggal. Alright, SP dengan ST, ini 2 colour saja. Ini 2 saja boleh pakai. Okay lah. Okay, catch and release Okay, no problem. Guna ini 2 colour Ini saya punya favorite colour. Okay, sudah tangkap, make sure kasih komen sikit. Lepas itu apa you mau buat, tanggal kamera ni macam, kasih komen, pasang balik. Okay nah. Okay? Okay. Cun Okay. Sudah boleh start Okay, you naik motor. Kita start sekarang. Sekarang jam pukul 8, 7.58. Lagi 2 minit kita ada, kita sudah mau start. Okay, game on. Ekor air je Tanah. Jangan mari saya punya spot. You sendiri main you punya spot.
Nah, ini kawasan satu area saya punya spot lah nah. Banyak over je guys cakap. Okey. Jom. 7.56 sudah. Sudah mau pukul 8. Ingat lah. Bateri GoPro sudah habis, mesti mau balik. Okey nah. 1, 2, 3. Cepatlah naik. Cepat naik. Dan mana ke? Dia ada video pun di sana. Mana ke video? ரொம்ப பரவாயில்லையா? அளவுக்கு மீறி பரவாயில்ல இருக்கீங்க. ஐயோ அப்பா. Ni longkang ni kecil. Kita cuba tengok ada apa-apa. Okay guys, saya nak guna cuba ini longkang. Ni sebelah sini, sebelah sini, dalam. Ada yang 3 tempat. Boleh cuba. Okay. A few moments later. Okey, tinggal. Okey, setting dulu. Alright guys, ini dah modify dah, tak perlu risau sangat. Kita pakai ni. Ini betul-betul heavy cow punya guys, macam nak main ultralight ni. Tak apa, kita try dulu. Kalau tak berhasil, kita pindah lah. Aku dapat ikan pertama dah ni guys. Akulah yang akan dapat ikan pertama. Ada ikan kat sini. Dia bila heavy cover macam ni guys, ikan pemangsa pun bukannya nampak sangat. Umpan yang naik ke atas tu. So kita kena buat getaran air macam tu guys. So itu yang aku cuba buat. Sudah angkat. Jangan lucut guys. Okey. Ayah. Sudah lucu lah saya jatuh. Lari. First track. Saya jatuh Kena yang ULSET Mau kasar sikit tak boleh. Apa kita try lagi. Jom pindah spot guys. Okey. Cuba sekali lagi sini.
Saiz besar guys. Oi. Oyo, lucu. Hei. Guna yang juga. Tengok. Nak layan kan. Layan lah ni kali. Dah guys, kita try kat sini pula. Tu. Yes. Alamak. No God. Alamak guys, lucu lah guys. Lucu. Harap sarna belum ada lagi ikan lagi. Kita try balik. Awal sangat aku sempat ni. Leceh lah. Sebelah sana ada tapi dah makan. Kenapa tak tahu. Mari, mantap. Sudah betul. Ayo. Langsung putus guys. Oh my God. Langsung putus. Atau masalah apa ni? Tami! Hei! Luar! Segera! Tu, line sudah nampak guys. Sebelah sana ada. Panggil adik saya. Minta dia memancing. Saya akan gulung tengok. Macam ni, mau angkat. Kasih pusingkan mata kaki keluar macam ni. Ni guys. Ni. Kain dia. Guys, ikan ada lagi. Aduh. Tinggal lagi ikan ni. Sudut. Ni masalah putus tak tahu saya. Nanti mau cek. Ni. Sudah berapa lucut? Baru satu ekor naik. Buka. Sekali ya. Bye baby. Bye guys. என்னடா இது? விராலா? Dah macam haruan. Tai dulu. Woi. Woi. Bahayalah. Aduh. Guys, akan set up balik. Jom pindah tempat guys. Wih, sudah naik panas. Teratai punya tempat. Anak guys. Ada anak tu. Ada anak tu guys. Anak guys. Angkat. Aduh, lucu. Boleh je dia angkat. Hei, tak besar lah. Angkat. Lucu lah. Gila betul. Aduh. 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 Aduh.
Kasih harapan lah mau angkat. Datang ambil ke? Sudah dia kasih satu chance je tadi guys. Dan aku pula dah sia-siakan peluang tu. Aduh. Dia dah tak nak ambil dah guys. Nak bujuk tu boleh, kita pakai spinner bait ke apa boleh bujuk. Tak apalah, kita jangan kacau dia. Ada lagi banyak bujang kita boleh kacau. Sudah habis bateri. Cari Abang Ruf. Tukar bateri. Tengok. Tu dia. Nak dapatkan nak? Pancing punya tempat lah. Sudah bateri habis nak. Tukarlah bateri. Ane panggil tadi memari tukar ikut you. Tak ada lah, you sendiri tukar lah. Sendiri tukar. Tolong ajar satu kali nak. You sendiri tukar lah, you ada bateri mah. Sudah lucu banyak lah nak saya. Ya ke, saya sudah 3 ekor ni. 3 ekor sudah naik. Terror lah. Very good. Memang saya terror, you mesti mau tahu siapa terror. Banyak lucu lah. Okey lah, you tukar bateri cepat sambung lah. You mau kejar saya. Saya sudah 3 ekor. Tak boleh ni macam lah. Ini macam boring lah. Kalau saya sudah tahu saya sudah mau menang, boring oh. Alamak, banyak betul dia punya action. Tak boleh belah aku. Tak apa. Kita sambung. Ada spot. Tak perlu risau. Tak perlu goyang. Ada. Round 2. Jangan jatuh. Mari. Jangan jatuh lah, gila. Itu dia. Nombor 2 punya trap. Wow. Buat macam ni. Oh, berapa kuat ni kawan. Okey. Nombor 2. Okey. Bye-bye. Aduh. Saya ikut. Ini dia cara. Yang ikut kita boleh slow sikit. Baik. Sama pelan-pelan je. Saya sebagai bosku. Dia. Ketiga. Oh. Hei, curut.
halus dia angkat. Tu dia. Mantap bosku. Mari. Itu dia. Ni, nampak? Hai. Mau lari. Ya bosku. Guna ultralight. Guna ultralight pun boleh cari besar. Dia sudah malu sudah kena mata air. Nantilah. Badu sih. Woi. Dia sendiri sudah letak. Gila, saya mau rilis, dia sendiri sudah lari. Ya bosku. Ciri. Wah. What? Fish on. Hai, jatuh. Ya, sendiri mau pergi lah. Ni guys. Bye bye. Macam mana nak? Bye bye kau. Oh ya. Kau ya kata raya. Inca. Boleh sikit-sikit. Berapa? 5 ke 4 ekor. Hah? Tak boleh kan? Ha? Boleh. Nama dia. Biar kata sikit.